Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami berada di Masjid Negara, iaitu masjid yang bersejarah dan seni binanya yang luar biasa. Masjid Negara yang dibuka pada tahun 1965 merupakan salah satu mercu tanda paling terkenal di Kuala Lumpur. Ia terletak di tengah-tengah ibu kota. Masjid ini mempamerkan seni bina yang unik dengan kubah utama yang megah, menara tinggi dan reka bentuk yang menggabungkan unsur Islam moden dan tradisional. Masjid Negara adalah contoh terbaik bagaimana seni bina moden boleh memelihara tradisi. Kita lihat bagaimana kubah utama yang besar ini menjadi simbol kesatuan umat Islam dan perjuangan yang berterusan. Dari segi struktur, kubah ini sebenarnya melambangkan kesatuan umat Islam, ditambah lagi dengan menara tinggi yang menjadi simbol harapan dan perjuangan. Masjid Negara bukan hanya tempat ibadah tetapi juga pusat perpaduan yang menghubungkan umat Islam di Malaysia. Seni bina yang ada di sini mencerminkan semangat kita sebagai umat Islam kuat dan bersatu. Doubting was a part of me. Day and night I fight my insecurities, asking why am I, who am I just want some peace of mind. And salam tersegam indah sebagai lambang maruah umat, tempat di mana perbezaan diraikan dalam satu ikatan yang harmoni. Di bawah kubahnya bukan hanya terukir seni bina yang megah, tetapi juga tersulam harapan sebuah bangsa yang terus melangkah maju berpaksikan iman dan perpaduan. Hari ini kita akan bersama dengan salah seorang pegawai Masjid Negara untuk menceritakan serba sedikit tentang Masjid Negara ini. Nama saya Helmi bin Sa'ari. Saya di sini adalah koordinator interim untuk IAC Masjid Tour Guide Program. Jadi Masjid IAC Masjid Tour Guide Program ini adalah satu NGO yang beroperasi di dalam Masjid Negara untuk menjadi pemandu pelancong pada turis-turis pelancong yang datang ke masjid ini. Bagaimana masjid lah, apa yang membuatkan Masjid Negara ini lebih istimewa dan berbeza berbanding masjid yang lain? Okey, memang betul. Masjid Negara ni memang adalah merupakan sebuah masjid yang sangat iktiraf dan sangat menonjol berbanding dengan masjid-masjid lain kerana ada keistimewaan Masjid Negara ni yang tersendiri lah. Daripada segi latar belakang masjid ni dibina semasa selepas negara dapat kemerdekaan. Jadi selepas negara kita mendapat kemerdekaan pada tahun 1957, Masjid Negara telah mula dibuat perancangan untuk dibina sejak daripada kemerdekaan, dan pada tahun 1963 Masjid Negara telah dimulakan pembinaan. Jadi kerja-kerja pecah tanah dan meletakkan batu asas tu bermula pada masa itu. Jadi kerana banyaknya kandungan sejarah
dan nilai-nilai sejarah kepada Masjid Negara ini. Sebab itulah masjid ini adalah salah satu sebab lah kenapa masjid ini begitu penting dalam antara masjid-masjid lain. Tapi selain daripada itu, dari sudut selepas dia dibina pada tahun 1965 dan dia dirasmikan oleh Yang di-Pertuan Agong kita yang ketiga pada masa itu, dan turut ada pada masa itu adalah Bapa Kemerdekaan kita, Tun Abdul Rahman, yang ada sama dalam majlis itu. Jadi masjid ni telah dibina dengan dari segi seni bina tu adalah sangat menarik sekali lah. Daripada segi contohnya desainnya mempunyai simbolik yang amat ketara sekali dari segi kita punya kesultanan kita lah, kita punya sistem beraja kita di Malaysia ni lah. Jadi kita nampak hanya ada satu masjid saja di Malaysia ni yang ada kubah seperti mana desain kubah kita sekarang. Jadi kubah kita ni adalah kubah yang seperti bentuk payung diraja. Jadi kerana itulah lambang simbolik, dan hanya Masjid Negara ni saja yang ada kubah seperti inilah di Malaysia ni, dan ia dihaskan untuk masjid ni saja. Dan yang selain pada itu, Masjid Negara ni terletak betul-betul di kawasan yang paling strategik di dalam Kuala Lumpur ni. Kita hanya bersebelahan dengan stesen kereta api yang lama ni. Jadi, dan kita tak jauh daripada tempat-tempat penting, KL Central, Tubuh Negara. Jadi sebab itulah Masjid Negara ni adalah merupakan masjid yang dari segi nilai sejarah dan nilai strategik, kedudukan strategik, dan dari segi kemodenan desain dia. Jadi sebab itulah antara sebab dia begitu menonjol sekali. Sekarang kami berada di Masjid Jamek Kuala Lumpur yang telah dibina pada tahun 1909 yang kaya dengan sejarah pembangunannya. Masjid Jamek, masjid yang tertua di Kuala Lumpur. Berdiri teguh sejak tahun 1909 dengan seni bina Moorish yang ikonik, ia bukan hanya tempat ibadah tetapi juga saksi sejarah peralihan Kuala Lumpur sebagai ibu kota. Masjid Jamek bukan sekadar sebuah masjid lama. Ia adalah penanda zaman yang menyaksikan evolusi Kuala Lumpur dari sebuah bandar kecil kepada metropolis besar. Reka bentuknya yang terinspirasi dari gaya Moorish menunjukkan bahawa masjid ini adalah penyatu budaya yang sangat penting pada masa itu. Di sinilah langkah-langkah sejarah pernah terpahat, dan di sinilah juga generasi hari ini mencari ketenangan serta arah hidup dalam dunia yang serba pantas. Masjid Jamek terus berdiri teguh, menyatukan jiwa-jiwa yang datang dari pelbagai latar belakang. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas sami'un 'alim. Pada hari ini, kita akan bertemu dengan salah seorang pegawai masjid untuk menubual berkenaan cabaran yang dihadapi oleh ahli jawatankuasa Masjid Jamek Kuala Lumpur. Okay, nama saya Muhammad Amjad bin Abdullah. Di sini saya jawatan sebagai Noja dan juga Bilan di Masjid Jamek Sultan Abdul Samad. Okay, cabaran yang dihadapi fasiliti masjid. Contohnya, kita punya tandas lah. Banyak kali lah yang kita kena perbaiki. Sebab sini banyakkan pelancong, kalau orang luar datang ataupun lokal sendiri, dan pun beritahu kenapa Masjid Jamek ni tandas dia kotor, tandas dia tak cukup ni, tak cukup sifat lah. Sini memang banyak dengan kita punya sahabat jalanan. Kadang pemain mandi sini, kadang bila pintu tutup tak rapat tak boleh tutup, lepas pak pergi pecah pintu. Kita pun tak tahu lah, tawakal lah, dana pun tak tahu macam mana.
Itu antara cabarannya lah. Dan semalam ada kes juga berlaku. Ada pakcik tu mai dia marah lah, orang yang buka puasa sini bukan yang orang Islam. Dan dia kata ada Bangladesh semua tu kan. Dia buat main pisau semua. Dan dia toreh tangan dia. Dia kata, dia mengaku lah, kita ni Islam apa, jangan takut dengan orang bukan Islam lah. Dan situ dia cabaran untuk kita punya staff-staff yang bertugas untuk dan sukarelawan. Bagaimana kita nak kawal dia punya situasi tu. Dan macam mana kita nak bagi dia tak agresif. Itu antara cabaran yang saya rasa dahsyat jugalah. Dan sebelum ni macam-macam juga yang mabuk lah ke sini. Dan buat macam-macam lah. Duk sembah Yesus ke, duk panggil Yesus kan. Macam-macam jugalah. Itu antara cabaran yang agak sukar untuk masjid handlekan lah. Tapi insyaAllah kita punya staff-staff pun insyaAllah boleh handle insyaAllah. Dengan lebih berhikmah. Itu je lah. Kali ini kami berada di Masjid Asy-Syakirin KLCC, masjid yang unik dan moden yang terletak di pusat bandar yang penuh kesibukan. Masjid Asy-Syakirin terletak di jantung kota Kuala Lumpur, bersebelahan dengan menara ikonik KLCC. Dengan seni bina yang moden, ia menawarkan ketenangan di tengah kesibukan bandar. Masjid Asy-Syakirin bukan hanya tempat ibadah, tetapi ia juga menjadi pusat aktiviti dan pendidikan bagi penduduk kota Kuala Lumpur. Dengan kedudukan yang strategik, masjid ini melambangkan bagaimana masjid boleh berkembang mengikuti keperluan masyarakat bandar. Masjid Asy-Syakirin mengingatkan kita bahawa agama Islam bukan hanya tentang ibadah solat, tetapi juga tentang membawa ketenangan dan kebaikan kepada semua lapisan masyarakat di tengah kesibukan dunia moden. Di sini, Islam dan pembangunan moden bertemu, mencipta ruang untuk kemajuan dan kesejahteraan. Masjid Asy-Syakirin juga menjadi tumpuan pelancong dari seluruh dunia. Ramai yang kagum dengan keindahan reka bentuknya serta keterbukaannya dalam menyambut pengunjung, tidak kira latar belakang atau bangsa. Ia bukan sekadar mercu tanda seni bina Islam moden, tetapi juga simbol keterbukaan, kedamaian dan kekuatan komuniti di tengah-tengah kota raya. Ia mengingatkan kita bahawa di sebalik kesibukan masih wujud ruang untuk mendekatkan diri kepada Tuhan dan sesama insan. Kini pula kami berada di Masjid TNB. Masjid ini tidak hanya memberikan tumpuan kerohanian semata-mata, tetapi ada juga aktiviti sosial dan pendidikan untuk masyarakat. Di tengah-tengah Kuala Lumpur yang sibuk, Masjid TNB berdiri sebagai simbol inovasi dan kelestarian. Dengan penggunaan teknologi hijau dan tenaga solar, masjid ini tidak hanya menjadi tempat ibadah, tetapi juga contoh bagaimana Islam beradaptasi dengan zaman moden. Masjid TNB dibina pada tahun 1992, hasil kerjasama Tenaga Nasional Berhad TNB dan pihak berkuasa agama. Ia menonjol dengan seni bina moden yang mencerminkan semangat keagamaan dalam dunia teknologi. Reka bentuk dalaman masjid ini
penuh dengan elemen moden yang menyatukan seni bina Islam dengan unsur-unsur minimalis kontemporari. Dan sebagai komuniti, kita perlu terus berkembang dan belajar untuk mengaplikasikan nilai-nilai Islam dalam setiap aspek kehidupan, termasuklah dalam menjaga alam sekitar. Masjid TNB bukan sahaja tempat untuk mendekatkan diri kepada Allah, tetapi juga contoh bagaimana kita boleh hidup lebih harmoni dengan alam. Semoga masjid-masjid kita terus menjadi pusat ilmu, kebajikan dan teknologi yang lestari. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا وسيع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا. Maka tamatlah sudah dokumentari kami yang bertajuk Cahaya Masjid, Warisan Islam di Ibu Kota. مولاي صل وسلم دائما